Tak ada TS lagi. Kadang kita merata pergi hantar orang pergi tukar tayar, pergi Shah Alam lah, pergi sana sini kan. Kalau dekat dengan depo kita lah, senang. Maintenance ni cari bengkel tetap lah. Tak payah pergi sana sini. Dekat dengan depo, okey. Bila driver bagi tahu tolong rekod, cek selalu. Kadang kita bagi tahu dia maintenance ni ada bunyi sini-sini. Dia kata pergi tulis buku betul kat basket kan. Kau boleh dia sebelum dia cakap macam tu, apa salahnya dia pergi dulu kat bar tu, confirm ke benda ni bunyi. Kadang dia boleh betul dia pandai sangat pun. Padahal bunyinya benda lain, sober ke spring ke dia tahu. So dia check dulu. Betul confirm ni spring. Oh kita pergi tulis kat buku kat basket tu. Kadang tak tahu apa yang rosak dia. Kan driver pun semuanya pandai tentang maintenance. Sama driver bukan komen. Audio sistem dalam bar banyak rosak. Contoh dia ni lah, TV Hino ni dah 2 tahun tak hidup. 2 tahun? Biasa je. 2 tahun. TV ada tapi radio tak ada 3 tahun. Radio pun mana? Radio tak ada ke radio rosak 3 tahun? Tak ada dulu lah. TV banyaknya yang radio tak rosaknya sikit je. Tapi tak dapat. Kebanyakannya TV memang rosak semua. Tak boleh masuk. Kalau pergi catat bising lalu ya catat. Setiap kali pergi catat kadang-kadang remote TV tak ada. Tak ada, semua tak ada. CD dah bawa, pasang. Tak boleh buka Bang, TV ya? mana tak bunyi abang? Mana dia punya Malu kita. So dia kata dia bahasa Melayu. Kita nak ajar kat mana? Remote pun tak ada. bunyi je. Tengoklah Cina tu. Itu lah sedap. Tengok cerita-cerita kan. Sekian lah. Okey, itu je. Terima kasih.